Okey coach, dengan keputusan 2-0, apa komen coach untuk overall game petang ini? Sebelum tu tahniah kepada pasukan Selangor kerana menangi perlawanan pada petang ni. So overall saya berpuas hati lah sebab walaupun kita kalah tapi pemain menunjukkan satu kesungguhan untuk menentang Selangor. Untuk makluman kita pun player kita pun nampak fatigue sebab kita main dalam seminggu mungkin dalam 2 minggu 3-4 game. So dengan player yang ada 15 orang ni lah yang yang kita mampu guna untuk perlawanan pada petang ni. Okey. So kita dapat tengok tiada jaringan sepanjang perlawanan petang ini. Jadi apa yang coach rasa Sabah sukar mengekalkan serangan daripada Selangor? Masalah dia dari kami lah. Kita tidak create peluang, kita tidak mencuba. So bagi saya ini adalah satu proses untuk pemain. Bukan mudah menentang pasukan Selangor. Kita faham banyak keluaran pemain dari AMD, NFDP. Jadi kita terimalah kekalahan itu. Okey. Jadi untuk next game Sabah akan bertemu dengan Kuching. Okey. Jadi apa rancangan atau preparation coach dan juga pasukan? Lawan Kuching ni kita relax dulu. Kita dah masa dalam 2 minggu. Bagi saya kalau pemain tu boleh ini terpulang dengan orang lah. Maksud dia kita macam saya banyak ajar tentang knowledge football lah. Sebab budak-budak kita ni dari kampung semua. Jadi kita kena buat pelan-pelan. Jadi itu proses tu kita lah. So lawan Kuching, hopefully pemain ready. Kita dari segi mental dan fizikal kita cuba menangi perlawanan di Kuching lah.